seorang pengal homoseksual tegak dilantik menjadi Perdana Menteri di sebuah negara Islam. Dia menganiaya seorang bantuan yang telah diberikan hak pengampunan. Padahal dia dulu bantuan juga, main punggung kan. Bukan lelaki-lelaki, main punggung saudara. Padahal kami ahli parlimen, ada menteri besar adalah wakil rakyat yang sah yang dipilih oleh rakyat. Kami bukan penyedayah macam kamu yang ada 47 kes. Kami bukan bekas panduan yang diaturkan hukum meliwat orang. Dr. Mahathir mengatakan dia mempunyai bukti kukuh sebab penyisiran yang dilakukan ke atas Anwar, dan dia telah mencanangkan tuduhan-tuduhan itu ke seluruh dunia, mengaibkan Anwar dan keluarga. Tetapi bila tiba di mahkamah, mereka tidak boleh membawa keterangan-keterangan yang meyakinkan. Apa yang mereka bawa adalah tilam-tilam usang. Mereka tidak boleh membawa saksi. Pakar-pakar tidak menyokong tuduhan mereka. Ini membuktikan bahawa tuduhan Dr. Mahathir tidak benar. Dia telah bercakap bohong kepada rakyat. Dia telah bercakap bohong kepada dunia. Dan dia lupa bahawa dia telah berbohong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu membuat tuduhan zina atau liwat terhadap seseorang Islam yang lain, dan tidak boleh orang yang menuduh itu tidak boleh membawa 4 orang saksi yang adil, maka orang yang menuduh itu mesti disebat 80 khatam. Asyad min al-qatl. Allah berfirman fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Kalau tengok pada sahih pun nampak terang-terang jahat. Anwar ni fizikal dia nak bawa diri pun teruk, nak duduk sakit, nak bangun lebih sakit lagi kerana belakang dia telah dirosak dan masuk dalam jail. Orang macam ni macam mana nak guna seks dengan orang muda? Benda-benda begini pun dapat faham. Orang muda boleh ditendang, orang muda boleh tendang Anwar Ibrahim kerana fizikal Anwar Ibrahim apa sangat, tapi fitnah iaitu nak kata buruk pada orang, jangan terjebak dengan hukum qazaf. Apa qazaf? Qazaf ni dia kata orang ni berzina dengan orang ni, orang ni liwat, main apa ni homoseks, orang ni liwat ataupun zina, itu dia panggil tuduhan qazaf. Tuduhan qazaf hukumnya 80 kali sebab, 80 kali sebab. Dan si penuduh tu kalau tak ada bukti fasik, fa ulaika humul fasiqun. Kan itulah kita beri peringatan kepada, tak kiralah walan ke apa ni, yang ada ceramah politik ke ceramah ke apa, jangan buat tuduhan pada orang kalau awak tak ada bukti. Kalau kata tu bukti mahkamah itu tak ada bukti, kita dia nak tuduh dia ada bukti, dia silakan, biar dia bertanggungjawab depan Tuhan. Yang awak tak tahu, tak pernah tengok ni, jangan mengeluarkan perkataan buruk itu, kerana besar balanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ingat molek, ingat baik. Kata-kata hikmat daripada ulama, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala tu dia mari dengan ucapan, kadang-kadang ucapan kita tu bagi bala. Kita duk kata orang tu, kata orang ni, tuduh orang tu, duk qazah orang ni, na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti terkena pada keluarga kita, nak jawab apa? Jangan duduk berani-berani tuduh-tuduh orang kalau tak ada bukti. Kalau nak main politik, ceramah politik jelah. Ceramah penipuan dalam politik, ceramah janji tak tunai, guna, tapi nak guna qazah peribadi lah. Itu tanggungjawab besar di hadapan Allah Azza wa Jalla yang jangan bermudah-mudah. Wa ma 'alaika illal balagh, kita hanya menyampaikan nasihat.